nak buat demonstrasi untuk melihat faedah air dan perbezaan air yang kita selalu guna hari-hari di rumah. Dan hari ini saya nak tunjukkan satu filter hidrogen dan satu brand X yang amat popular di pasaran. So paling mula saya akan mulakan dengan saya ambil air daripada yang brand popular dari untuk brand di pasaran. Saya akan ambil, okey. Ya. Air ini saya guna sebab saya nak guna air panas selalunya. Nak cepat lah. So satu lagi daripada brand yang saya kata brand hidrogen tadi, saya ambil. Okey. Okey, dia ada dua brand sebelah kanan ni, sebelah kiri yang ni. So saya akan masukkan iodine sebanyak 3 titik. Okey, untuk tengok torsi adalah kemampuan. Okey, 3 Dan saya akan masukkan yang dua tambah juga. 3 titik. Okey. Jadi kita tengok dia punya kemampuan. Yang belah kanan ini adalah air hidrogen Air hidrogen dan belah kiri ini kita test air brand jenama yang ada kat rumah kita semua. Okey, kita tengok. Saya dah kacau dia. Okey, tengok warna apa ya. Kalau tengok daripada atas ni nampak jelas. Okey. Nampak warna dia sebenar. Okay. So ini yang air daripada kita punya alat yang dipanggil VitaSpring Patented Design Hydrogen Hydrogen Infuser dia bagi kat sini. Ini paling murah kat pasaran Jadi saya tengok, saya kacau dia. Okey, tuan-tuan boleh tengok perbezaan yang amat nyata. Okey. Air bukan sembarang air, tak semua air sama. So air yang kita masukkan infuser hydrogen ni, dia mampu menetraliskan toksik yang ada dalam sekarang ni semua iodine yang ada dalam air itu. Sama 3 titik dan kita tengok memang perbezaan. So kalau kita expect air yang boleh membersihkan toksik, kita boleh tengok sekarang. Brand berjenama yang ada kat rumah kita hari-hari dan brand VitaSpring daripada Healthway Malaysia. Kita boleh nampak kualiti perbezaan dia. Kat situ sini nampak lah. Dan air ni kalau kita minum rasa dia beza daripada air biasa. Dia lebih lembut. Dan yang paling penting, hidrogen dalam air ni, kelebihan dia yang paling nyata, dia boleh diabsorb oleh sel terus ke dalam enjin sel tu sendiri yang dinamakan mitokondria. Mitokondria ni kalau dia terima air hidrogen ni, dia akan mempercepatkan proses penghasilan tenaga daripada adenosine triphosphate ataupun ADP kepada adenosine triphosphate, ATP yang diperlukan oleh sel badan kita. Kita kalau tak ada energi daripada ATP ni, badan kita akan lemah. Sebab energi sel ni, ATP ni macam dalam bentuk elektrikal badan kita. Dia akan pergi ke seluruh badan, ke otak apa semua. Jadi kalau kita minum air ni, tenaga ni akan membantu kita punya keaktifan badan kita dan membantu untuk kita sel imun kita sendiri untuk bergerak pantas. So kita tahu sel imun sekarang memainkan peranan penting, terutamanya sel imun yang untuk menentang virus dan untuk menghancurkan sel-sel yang telah diserang oleh virus, terutamanya bagi kita yang mengambil vaksin. Bila kita ambil vaksin, virus tu akan masuk ke dalam sel. Dia akan masuk dalam sel dan dia akan, bukan virus, spike protein maksud saya. Spike protein daripada virus tu akan masuk dalam sel dan dia akan menyebabkan penghasilan spike protein yang sangat banyak. Dia akan keluar pada sel tu. Jadi kalau kita ambil air ni, jadi imun sistem yang akan bunuh sel-sel rosak ni akan aktif, dia cepat bergerak. Dia ada tenaga, dia cepat bergerak. Masuk terus dia attack. Jadi isu dia sekarang, badan kita mampu meningkatkan dia punya natural immunity. Sekarang ni yang orang sebut natural immunity, benda ni lah bendanya. So salah satu alat yang kita boleh pakai adalah air filter daripada VitaSpring. Terima kasih.